Kesian betul aku tengok korang ni tak boleh makan seafood. Korang tak jealous ke tengok orang lain relax je makan seafood? Korang terpaksa pantang. Takut apa? Takut alahan pada seafood. Lepas tu takut nanti hidung gatal, mata gatal, muka gatal, takut muka bengkak lah, sampai mata berair lah, atau hidung meleleh lah. Sampai bila nak biarkan masalah tu berterusan? Lebih baik cari cara untuk cegah daripada sekarang. Okay? Tapi jangan cari cara yang sementara. Tapi cari cara yang selamanya, okay? Supaya korang boleh makan seafood dengan tenang dan nyaman. Ada satu cara yang korang boleh amalkan supaya masalah alasan seafood korang tu boleh dengan pantas. Okay? Caranya apa? Cuba amalkan satu herba ni, nama dia adalah cendawan susu harimau. Cendawan susu harimau ni, dia boleh meningkatkan imun tubuh untuk melawan masalah alahan seafood, alahan habuk, bahkan alahan hama ataupun alahan bulu kucing. Itu memang cara yang paling sesuai. Tapi nak cari cendawan susu harimau ni susah, sangat rare. Tapi jangan risau, dalam Phonos ni memang ada cendawan susu harimau yang dah dirumuskan. Okay? Ada juga NSC untuk melawan lendir-lendir jantung. Cendawan susu harimau ada, NSC dia. Tapi rasa dia pun berasa, dia rasa macam vitamin. Tak rasa ubat. Cukup mudah je amalkan 1 biji satu hari. Kita tengok Simoni ni. Dia amalkan Phonos ni. Okay? Alhamdulillah, masalah sedung, masalah bersin-bersin, masalah alasan pada seafood dia dah lega. Dia setiap kata lagi, rasa Phonos ni bukan macam ubat, tapi vitamin, suplemen, makanan tambahan. So, kalau korang nak dapatkan Phonos, boleh dapatkan dekat beg kuning bawah ni sekarang. Sebab kita bagi harga promosi hanya di beg kuning sahaja. Okay, dapatkan sekarang.